Okay, so macam yelah, kita pun podcast santai. Dah kira start dah ni sebenarnya ni. Okay. So soalan pertama nak bagi Abang Amirul ke Dr. Amirul? Mana yang selesa. Mana yang selesa? Tak pernah kisah pun orang panggil apa. Ya. Janji nama yang baik lah. Doktor lah. So macam mana boleh tiba-tiba jadi doktor? Tiba-tiba. Tak. Kalau sebut tiba-tiba tu, perkataan tu tak berapa tepat lah. Dia sebab perjalanan ni agak panjang sebenarnya. Dan decide untuk ambil keputusan. Dia macam abang belajar dulu di Universiti Islam Antarabangsa di Kuantan, di dalam kota tu, UIA Kuantan, pada tahun 2010 sampai 2014. Ambil jurusan matematik. Ambil pada tahun, seingat abang lah, masih jelas lagi dalam ingatan ni, first semester 2010 tu, timbul minat atau niat sebenarnya. Aku suka benda ni dan aku nak ajar sebab aku suka share sesuatu yang aku tahu. Sekejap, macam minat tu datang waktu? Tahun tu lah. Masa dah masuk belajar, baru datang minat? Ya. Kalau nak cerita sebenarnya, matematik ni, nak cerita lah. Ini menarik lah untuk maybe yang mana-mana yang masih belajar di sekolah dulu. Dulu di sekolah sains, sekolah menengah sains kota tinggi. So ambil aliran sains lah. Form 4 dengan Form 5, Form 4 adalah tahun yang enjoy. Paling enjoy lah. Paling enjoy tahun Form 4. Kalau kira main dengan masuk kelas tu boleh kira dengan jari. Itu memang enjoy sungguh lah. Dan jadi nak laju sikit, Form 4, Form 5 tak pernah pun lulus matematik tambahan. Tak pernah. Serius? NMAT tak pernah lulus. MAT tak pernah lulus. Waktu Form 4, Form 5. SPM belum masuk cerita lagi. Dan dijadikan cerita, Alhamdulillah SPM dapat A2. Tapi tu kalau kita nak elaborate tu panjang tu. Cumanya nak kata masa sekolah dulu pun tak adalah minat sangat, just gitu-gitu je. So timbul minat betul-betul tu masa ni lah 2010. So abang dulu SPM 2007. 2010 tu dah start degree baru timbul rasa aku suka lah benda ni. Dan abang ada satu sikap ke sifat, antara dua tu lah, yang abang tahu sesuatu abang suka share kat orang. Masa tu abang sedar, kepuasan bila share sesuatu pengetahuan ilmu tu kepada orang lain dan orang lain tu tak dapat digambarkan. Sangat seronok. Perasaan dia happy sangat. Dan masa itulah timbul perasaan yang aku suka benda ni, aku nak share dengan orang lain, nak jadi pensyarah lah. Dan masa tu juga ingat lagi, call sebab just nak bagi kuat rasa tu, call mama masa tu, panggil mama. Mak abang panggil dia mama. Mama nak sambung belajar lah sampai PhD. Alhamdulillah, lepas habis degree tak pernah kerja, memang sambung belajar sampai lah PhD. Maknanya memang habis sambung. Konvo sambung. Sebelum start konvo ke dah sambung dah? Ya. Betul. Daripada degree. Degree habis bulan 6. Konvo bulan 12. Okay, bulan 6, konvo bulan 12. Bulan 9 tu orang dah sambung master. Okay. Master berapa tahun? Master setahun setengah ke 2 tahun macam tu lah. 2 tahun. Kemudian PhD. Habis master pun sambung tu PhD. Ya, betul. Tak pernah mengajar. Tak pernah bekerja dengan orang. Kalau kerja pun maybe part time, still mengajar. Itulah cerita dia. Panjang lah. 2010 decide dan tamat PhD 2021. Dah ingat 2021, 2022 macam tu lah. 2020, 2021, berapa bulan? 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun. Kalau budak tu lahir dah nak habis darjah 6 lah. Tapi apa mindset, apa inspirasi yang terus sambung 11 tahun?
Dia kalau inspirasi more tu ada figure-figure pensyarah-pensyarah yang abang suka cara dia simplify things. Okay. Sesuatu yang kompleks tu dia gunakan bahasa yang mudah supaya pelajar dia faham. Dan itulah yang dia macam aku nak jadi macam dia lah. Macam tu. Dia Faham. lebih kepada macam tu lah. Faham. Pensyarah tu yang abang cakap tu pensyarah yang masih di UIA lah. Ya, mulanya dari CFS sorry. CFS tu ni matrix gambang. Matrix UIA dipanggil CFS. Center for Foundation Studies. CFS. Daripada CFS tu lah ada jumpa. Ingat lagi nama dia? Sir Azizul. Ada sampai Itu sekarang. dia itu Spark lah mula Spark. Masih ada sampai sekarang. Kalau tak silap hari tu sembang dengan beberapa pensyarah di CFS tu katanya dia dah bersara dah. Dia dah tak mengajar dah sekarang. Tapi Dah jumpa lah dia tu beberapa pensyarah yang dulu mengajar. Mengajar abang dulu. Jumpa balik dekat CFS Gambang tu. Sebab abang dijemput dengan beberapa pensyarah lain mengajar Olimpiad, matematik Olimpiad. Tapi kenapa pilih matematik? Kenapa pilih matematik? Sebab abang suka. Ni maybe ramai orang tak tahu yang sebenarnya matematik ni adalah satu jalan cerita. Satu jalan cerita. Kenapa satu jalan cerita? Adalah macam mana contohnya kenapa 1 tambah 1 adalah 2. Okay. Itu pun sebenarnya ada 1 tambah 1 boleh Google 1 tambah 1 sambungan 2. Kenapa itu adalah satu benda yang betul? Sangat panjang. Abang tak silap abang pembuktian yang kata 1 tambah 1 adalah 2 beratus-ratus muka surat sebenarnya. Ui, Ya, sebenarnya orang tak tahu. Ramai orang tak tahu 1 tambah 1 sambungan 2 untuk membuktikan kenyataan pernyataan itu 1 tambah 1 sambungan 2 adalah sesuatu yang benar. Nak cerita kebenaran tu adalah beratus-ratus surat. Memang ada tulis lah. Ada, boleh Google. tapi itu adalah satu nature matematik. Pada satu waktu dulu dia tak diterima sebagai sesuatu yang trivial. Trivial ni maksudnya kita tahu yang kita bangun pagi esok matahari akan terbit. Itu trivial. Kita tahu dah benda tu macam confirm macam tu. Semua orang dah tahu dah. Tapi nature matematik ni 1 tambah 1 sambungan 2 tu pada waktu dulu tu taklah setrivial sekarang. Macam tu lah. So kenapa matematik abang tertarik dengan matematik ni sebenarnya jalan cerita je. Okay. Sebenarnya ada jalan macam mana cerita. nak dapat macam tu. Macam mana kita nak dia berkisar dengan kehidupan juga. Contohnya abang kata apple ni sedap. Untuk seseorang nak buktikan apple ni sedap, dia kena bagi hujah lah kenapa apple ni sedap. Matematik macam tu juga. Bila kita sebut sesuatu kenyataan, kita boleh cek sama ada kenyataan tu betul atau salah. Itu bagi abang menarik lah matematik ni. Sebab dia apply untuk ni apply juga rasanya untuk tak tahu ni sensitif kan. Boleh sebut ke? Boleh sebut, tak masalah. Kalau sensitif boleh potong dekat je. Tapi sebab abang bila tengok ceramah agama, abang akan ada mindset matematik tu. Okay. Apa dia? Contohnya lah Contohnya apa simple contoh yang mudah abang boleh bagi Tak naklah agama. Salah satunya yang pensyarah UIA baru-baru ni. Yang dia kata orang Rom belajar membina kapal daripada orang Melayu. Macam tu pernah dengar. Okay. Even sejarah pun ada elemen matematik tak? Okay. Bila seseorang cakap yang orang Rom, ini pernyataan yang dia keluarkan bila kita dengar orang Rom belajar bina kapal dengan orang Melayu. So kita boleh cek dari mana dia kebenaran pernyataan dia tu, kita boleh cek semudah dia dapat dari mana.
pada waktu itu dia sebut tak dari mana sumber yang dia dapat tu. Sumber yang mengatakan orang Rom bina kapal, belajar dengan orang Melayu. Mana dia dapat? Dia tak sebut. Kat situ kita dah boleh skeptical lah. Dia ni main cakap je ni. Unless bila dia sebut rujukan dia, okey, kita hold dulu. Percaya jangan dulu, kita check rujukan tu betul ke yang disebut tadi. Contohnya apa yang abang cakap ni, yang abang kata 1+1 2 pembuktian dia beratus. Jangan percaya terus. Betul ke ada? Kena check dulu. Kena check dulu. Itu sejarah. Agama pun sama. Kalau sekian agamawan ni cakap hukum ni sekian-sekian. Tapi dia tak bagi rujukan pun. Tak apa, hold dulu. Percaya jangan, tolak pun jangan. Cumanya kalau kita guna disiplin tu, banyaklah agamawan kita akan tolak. Saya berasa itu adalah satu praktis yang kita semua patut ambil lah. Kita tak kisah siapa yang cakap tu, dia sebesar mana dia punya serban ke, panjang mana dia punya janggut ke, kita nilai pada apa yang dia cakap. Siapa boleh buat salah kan? Betul. Macam tu lah. Tapi first time saya dengar matematik ni all sebab dia punya mindset sebenarnya. Matematik punya mindset. Jadi maksudnya bagi abang macam mana? Relevan ke apa yang kita belajar dalam matematik tu? Sebenarnya ada kaitan ke dalam hidup aku? Macam AMAT kan. Saya yakin ramai orang yang rasa macam AMAT ni macam tak function dalam daily life. Dalam daily life apa function AMAT yang kita kira punya panjang tu? Yang susah-susah tu. Okey. Ini adalah satu boleh struggle abang sendirilah sebagai pensyarah matematik untuk nak yakinkan pelajar di depan abang yang masa mengajar tu. Okey, ini apa yang abang selalu cakap dekat student lah. Bila abang bincang matematik ni kan dia ada step by step, line langgar step dia. Panjang kan? Kebiasaannya kita dah dilatih dari bukan ini nak tarik pergi ke sistem pendidikan juga ni. Dia dah berkait juga. Okey, dia mudah macam ni lah. Bila kita dah selalu belajar matematik, kita fikir hanya pada jawapan akhir, kat situ dah banyak hilang kita faham kefahaman kita tentang matematik. Orang yang kata belajar ni tak ada function adalah disebabkan bila belajar matematik tu dia hanya tengok pada jawapan akhir saja. Sedangkan jawapan akhir dibincangkan, contoh kelas tu 2 jam. Jawapan akhir tu maybe seminit 2 je. Betul. Setengah jam adalah perjalanan daripada awal sampai habis untuk sampai kepada jawapan akhir. Jadi apa abang selalu sebut adalah selalu ingatkan student. Saya sembang ke awak ni, saya present ke awak cara saya selesaikan masalah ni. Kebanyakan waktunya bila saya dah terangkan akan ada soalan-soalan macam ni. Sir, kalau jawapan saya macam ni, betul tak? Okey, mindsetnya adalah so tadi aku mengajar panjang-panjang tu je tengok. Betul. Okey, abang kira dapat 1/2. Sir, saya dalam kalkulator saya 0.5. Okey tak? Okey, kenapa tengok 1/2 dengan 0.5? That itu yang concern dia. Perjalanan tu dia tak tanya pun. Okey. Faham? Okey. Poin yang abang nak ketekankan adalah matematik adalah abang boleh kata 95% atau most of the time bukanlah tentang jawapan akhir. Tapi how to get to the jawapan akhir tu. Macam mana perjalanan tu you ambil supaya you dapat jawapan akhir tu. Tak kisahlah 0.5 ke 1/2 ke. Sama je kan? Sama je. The point ni sama. Tapi perjalanan tu yang penting. Tapi berdasarkan soalan pelajar yang tanya, kalau saya letak 0.5 betul tak? Dia rasa tak perasaan? Boleh rasa tak perasaan? Panjang-panjang tadi itu yang kau tanya. Faham tak? Macam contoh apa yang berlaku macam ni? Contoh abang ni adalah konsultan interview. Macam mana nak interview tu, nak pastikan masa interview tu jawab macam ni dapat kerja.
So abang ceritalah, kau kena jawab macam ni. Pakaian kena macam ni. Duduk kena cara macam ni. Pumpang, bagi kemas semua. Lepas tu nanti last kali dia tanya apa tau? Doktor, kalau nak ini saya ada biru dengan merah, saya nak pakai baju warna apa Faham? Kau dapat tak? You dapat tak point tu? Aku perempuan tadi yang tu je kau dapat. Color je kau dapat. Nak menunjukkan dia faham ke tak? Unless kalau dia nak menunjukkan penerangan tadi pasal tentang interview tu, dia dapat the point ke tak adalah contohnya soalan, daripada soalan kita tahu yang dia dapat tak point tu. Faham? Kalau soalan macam ni, sesuai tak saya tanya dan saya jawab balik macam ni? Daripada soalan student tu kita dah tahu yang dia ni get the point. Itu get the point tu pun panjang tu kalau abang cerita. Tak apalah, panjang lagi menarik. Nak tarik pada get the point ni, kita ada ayat. Teringatlah abang dekat ayat Quran, Ulul Albab. Ulul Albab tu nak pendekkan ceritanya. Golongan Ulul Albab ni adalah golongan yang orang-orang yang get the point. Tapi untuk seseorang get the point, panjang cerita dia. Dia tak boleh semudah. Itu adalah masalah kita, zaman kita sekarang ni lah. Zaman di mana kita disuap dengan video-video 1 minit, 2 minit, kita swipe. Boleh kata semua orang affected by algoritma TikTok terutamanya, which is sangat bahaya. Sebab apa tau? Di TikTok tu tahu kan algoritma macam mana kan? Kita suka sesuatu, dia akan suap kita dengan sesuatu tu. Bahayanya adalah kita disuap dengan sesuatu yang kita mahu instead of kita disuapkan dengan apa yang kita perlu. Beza kan dua benda tu kan? Beza. Untuk menjadi seorang yang ulul albab, get the point, kita kena dengar panjang dia. Panjang cerita dia, panjang pembacaannya. Which is apa yang berlaku sekarang tak menyediakan seseorang tu sebagai untuk menjadi seorang ulul albab. Untuk seseorang tu menjadi yang dapat sesuatu, kita dapat get the point tu. Tapi pendapat abang macam mana kita nak ubah balik benda ni? Nak rawat tu agak susah. Kena ngaku susah. Dan kita kena rasanya Abu adalah podcast ni adalah salah satu usaha supaya kita nak ubat benda tu lah. Sebab nak dapat sesuatu tu tak semudah 1 minit, 2 minit video, suat, kita tahu. Dan itu abang suka satu yang ustaz, abang tak ingat ustaz apa yang sebut, too little knowledge is always dangerous. Sentiasa bahaya. Dan itulah apa yang berlaku kat kita pun. Kita disuap dengan ilmu yang 1 minit, 2 minit tu. Dan bila kita tahu sesuatu, kita tahu semua. Rasa macam tahu banyak lah. Itu bahayalah. Tapi sebenarnya menarik kan apa yang abang bualkan ni pun. Sebenarnya memang macam saya buat podcast ni pun, nama Jalan Dulu, dia punya falsafah di sebalik tu lah. Orang ramai boleh cerita. Boleh cerita share lah, share. Saya share lah kan. Kenapa Jalan Dulu? Jalan Dulu kan? Kenapa Jalan Dulu? Kenapa nama dia Jalan Dulu? Sebabnya dalam dunia kita sekarang ni orang swipe, seminit swipe. Ibaratnya dah tak ada dia punya sifat ingin tunggu tu tak ada dah. So apa yang boleh kita buat, kita duduk sit down, kita berborak berdua. Kalau dunia nak bergerak pantas, jalan dulu. Yang penting kita buat apa yang kita boleh buat. Itu falsafah di sebalik tu lah sebenarnya. Menarik. Nak cerita pasal apa get the point tu. Apa ni, kan baru-baru ni kita kan baca berita budak-budak di sekolah dengan masalah isu besar yang melibatkan nyawa dah kan. Mulalah datang suara-suara yang kembalikan rotan kepada tolong nak tanya lah. Kita tanya. Siapa yang tanya? Saya yang patut tanya sekali. Okay. Pendapat Abu je lah. Patut tak cikgu-cikgu diberi kebenaran untuk merotan semula? Ini reverse bukan. Sebenarnya kan yang orang netizen lah yang kata kembalikan rotan
kuasa merotan kepada cikgu, kembalikan. Sebenarnya istilah tu pun dah tak betul. Cikgu-cikgu sebenarnya masih diberi kebenaran pun. Tak pernah ditarik balik maksudnya peraturan tu. boleh lah lagi maksudnya. Sebenarnya tak di peraturan tu masih ada sebenarnya. Okay. Nampak? Kebenaran sesuatu tu kalau dah setiap hari kata macam ni, merotan tak dibenarkan, kembalikan. Konotasi kembalikan tu adalah sesuatu yang pernah diambil. So kita kena pulang semula kan. Ya, itu fahaman dia. Itu dia punya konotasi kan. Sebenarnya tak pernah ditarik pun. Ya. Tapi disebabkan setiap hari disebut kembalikan. Jadi kebenaran. Sesuatu yang tak betul pun jadi kebenaran. Apa nak katanya apa pasal merotan ni? Sorry, jawab dulu. Macam mana? Soalan seterusnya, kenapa abang rasa? Abang rasa okey tak rotan? Untuk kanak-kanak. Okey, merotan ni adalah abang baru je baca dan mendengar. Merotan ni ada satu je manfaat yang kata bagus. Merotan ni boleh betulkan keadaan anak-anak sekarang kan. Sebenarnya merotan ni ada hanya satu sahaja manfaatnya kepada yang merotan. Apa dia manfaat dia? Puas. Orang yang merotan. Orang yang merotan tu puas. Itu sahaja. That's it. Itu sahaja. Manfaat lain tak ada. Tak dibuktikan dengan saintifik, tak dibuktikan dengan dalil Quran ke hadis, tak ada. Dan nanti kan akan ada orang cakap semula kan, untuk bila abang cakap macam tu akan ada orang petikai kan. Habis tu Rasulullah suruh rotan pada umur 10 tahun. Tapi okey, ni masing-masing boleh tengok balik perkataan yang digunakan tu merotan ke dalam hadis tu. Sebenarnya tidak, bukan merotan. Diberi kebenaran untuk memukul. Dan panjang lebar ulama bincang memukul tu macam mana. Tidak menyakitkan contohnya. Ini boleh semak balik lah. Sebab abang bidang matematik kan. Jadinya kena semak balik lah. Dan ini adalah berdasarkan panjang cerita dia. Merotan. So jawapannya kenapa abang nak kaitkan kepada merotan ni adalah bila berlaku masalah sosial ni semua kan, dan netizen pun cakap kembalikan kuasa merotan dalam keadaan dia tak tahu pun adakah itu punca dia, adakah itu satu punca kepada kenapa isu sosial ni berlaku. Sebab tak rotan ke? Semudah tu ke masalah ni? Tak rotan jadi budak tu jadi masalah. Semudah tu ke? Tidak. Benda tu berlaku disebabkan memudahkan ni adalah bila manusia hilang upaya untuk berfikir. Sebab bila cerita macam ni, abang nak tarik kepada kejadian waktu pertama kali manusia dicipta, Nabi Adam dicipta. Kan? Ayat surah Al-Baqarah ayat ke-30 tu. Kan? Allah istihar. Aku nak jadikan Nabi Adam ni khalifah. Lepas tu berlaku perdebatan. Malaikat pun tanya, kenapa nak lantik dia nak jadi khalifah? Sedangkan dia, ayatnya apa? Makhluk ni nanti akan satu masa menumpahkan darah, melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Menyebabkan kerosakan dan menumpahkan darah. Ayat seterusnya tu, Allah apa jawapan? Abang boleh kata jawapan lah. Jawapan Allah. Dipersoalkan Allah tak nafikan pun. Allah tak kata, oh tidak, makhluk ni baik. Tak, Allah tak nafikan pun. Maknanya apa kat situ? Kita boleh faham yang potensi makhluk ni ada untuk menyebabkan kerosakan dan menumpahkan darah. Berlaku tak sekarang? Berlaku kan? Berlaku. Potensi tu, malaikat dah cakap awal dulu, masa penciptaan Adam tu, dia macam kita imbas balik dah. Malaikat dah cakap dulu. So sebenarnya kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang, kita sebenarnya tak patut pelik pun. Sebab dah disebut waktu kejadian Nabi Adam tu, inilah makhluk ni berpotensi buat benda ni. Okey. Allah tak nafikan, tapi Allah buat apa? Allah jawab, aku tahu apa yang kau tak tahu. Kan?
ayat tu. Dan seterusnya Allah buat apa? Allah demo, so-called demo. Apa dia? Demo yang manusia ni ada potensi dia untuk merosak, menyebabkan kerosakan dan menumpahkan darah. But now you see this. Menariknya manusia ni diajarkan apa lepas tu? Nama-nama. Betul? Nama-nama ni kalau ingat balik dulu belajar kat sekolah, kat universiti, biasanya pada awal setiap topik tu abang boleh kata kita akan belajar tentang definisi. Takrif. Betul? Okay. Belajar daripada takrif tu kita boleh tak menakul. Kita boleh create knowledge. One and after another. Create knowledge. Sebab apa? Sebab kita ada kemampuan untuk berfikir. Dari situ, then Allah kata, tengok ni, manusia walaupun ada potensi ni, dia ada lagi satu potensi. Mampu berfikir. Berfikir yang sejahtera. Kita dapat buat manusia ni berfikir dengan baik. Potensi dia yang merosakkan tu akan diketepikan lah. Dan more tu kepada ilmu pengetahuan, macam mana nak jaga alam ni, macam tu. Nak kaitkan kepada yang masalah isu kanak-kanak, anak-anak kita sekarang lah. Apa yang berlaku adalah ini yang dikongsikan lah oleh Ustaz Azrizal. Dia balik, Ustaz Azrizal sekarang sebenarnya dia sekarang dah jadi rakyat, apa yang dipanggil PR, apa yang dipanggil permanent resident di Ireland. So dalam sebulan 2 ni dia balik ke Malaysia. Abang baru dengar satu podcast terbaru dia lah, tentang dia berkongsi sebenarnya dekat sekolah dia sendiri. Apa yang berlaku sebenarnya, budak-budak yang ada masalah sosial ni, dia bukan tentang budak tu tak ada adab, bukan tentang budak tu tak berakhlak tau. Tapi waktu dia apa yang cikgu-cikgu dan ibu bapa nak cuba faham ketika budak-budak ni buat kesalahan buli tu semua tu, satu perkara yang susah yang Ustaz Rizal sebut adalah dia nak faham apa yang mereka fikirkan waktu budak-budak ni buat kesalahan-kesalahan tu. Ini yang berlaku kat sekolah dia kat sana lah. Ya, dan ini nampaklah pattern tu. Sebenarnya bukan tentang akhlak. Kita faham yang hormat ibu bapa, buat benda baik ni mudah je kan faham kan? Tak, sebenarnya untuk budak-budak tak semudah itu. Dia perlukan kemampuan untuk berfikir. Sebab apa? Yang budak-budak buat tu adalah pada waktu dia buat tu, dia tak sedar pun dia buat tu benda yang salah. Sebab apa? Kemampuan berfikir tu tak ada. Ini yang macam ni untuk budak-budak yang bermasalah. Kanak-kanak yang bermasalah. Ya, bermasalah. Okay. Maybe orang boleh argue yang tapi yang berlaku ni sekolah menengah. Kan dah besar dah pun. Takkan tak faham. Kena korek balik. Dulu masa sekolah dulu macam mana? Dia belajar ke tak? Kita ni awak nak cuba tarik lah ni. Kenapa abang tulis buku ni? Jadi soalan tentang buku ni, apa mindset sebalik? Kenapa adanya buku? Sorry abang jenis yang tiba-tiba kat sana, tiba-tiba dia terlompat-lompat kan? Laju sangat. Soalan rotan tak jawab lagi saya tadi. Okey, rotan so kayaknya abang tak setuju lah untuk rotan. Bukan tak setuju. Perkataan yang tepat bukan tak setuju. Abang bukan tak setuju ke tak setuju. Dia bukan setuju tentang setuju syarat atau tak setuju tau. Dia lebih kepada faham tak isu tu sebenarnya apa. Okey. Bila orang sebut yang masalah ni kembalikan kuasa rotan kepada cikgu-cikgu. Maknanya dia tak faham pun isu tu sebenarnya tentang apa. Budak-budak tu nak mudahnya macam ni. Budak-budak sekolah ni bila buat sesuatu kesalahan, pada waktu dia buat tu dia tak sedar tu itu satu kesalahan disebabkan kemampuan untuk berfikir dengan baik itu dia tak ada. Kemahiran tu dia tak ada. Kemahiran berfikir tu tak ada. Dan abang yakin kenapa kemahiran berfikir tu tak ada disebabkan daripada sekolah rendah lagi
Apa yang dia fikir adalah tentang jawapan akhir sahaja. Okay, kembali pada atas ni. Jawapan akhir je dia fikir. Dia fikir jawapan akhir je. Cara nak dapat jawapan akhir tu dia tak fikir pun. Okay. Faham tak? Faham? Itu yang berlaku. Untuk nak equip pelajar-pelajar ni dengan kemampuan untuk berfikir dengan baik, panjang cerita dia. Okay. Dan nanti abang kena sebut tentang sistem pedagogi, cara pengajaran dan pembelajaran. Tapi mudahnya macam ni lah. Kita dah terlampau, benda ni dah berlaku lama dah. Terlampau exam oriented. A, berapa banyak A dapat. Dia bukannya dia dah tak, bukan lagi tentang nak belajar sesuatu. Keseronokan untuk belajar tu bukan dah. Dia anak kau dapat berapa A? Dia dapat berapa A? Markah berapa? 80. Markah berapa? 90. Macam tu. On numbers mata-mata. Bukanlah kepada ilmu kefahaman tu. Oh, cakap pasal kefahaman tu, apa pendapat abang tentang ni lah, apa subjek baru yang nak dikeluarkan KPM nanti? Pendidikan karakter. Bukannya tu yang apa? Bukan karakter, yang alam dan manusia. Alam dan manusia. Yang buat core teaching. Yang dia hapuskan Ya. Alam dan manusia. Ya. Abang baru baca lah 2-3 hari ni. Pendapat abang adalah bagus. Cuma pelaksanaan dia kita kena tengok. Sebab sebenarnya masalah kementerian kenyataannya berani. Tapi itulah, cakap je lah. Masalah pendidikan kita lah, senang mudah kata. Pendidikan kita adalah apa yang berlaku. Ini abang perasan bila tengok silibus budak-budak ni darjah sekian-sekian dah belajar pasal teks lah. Ya, kan? Ya, betul. Tu satu lagi masalah tentang silibus budak. Dia terlalu berat. Boleh relax dulu tak? Budak tu bagi budak tu membesar dulu boleh tak? Dia macam tu. Apa yang berlaku sebenarnya bila pembuat dasar, pembuat kurikulum ni dihantar ke Finland, dia bila tengok ranking pendidikan di dalam satu dunia ni, 1, 2, 3, 4, 5 negara mana? So hantarlah pergi Finland, Singapura, Korea. Tengok apa yang dia orang buat kat sana. Ambil. Bawa balik Malaysia. Copy paste letak kat sini. Yang dia ambil tu sebenarnya dah jawapan akhir je. Tak tengok. Dia tak tengok. Tak tengok. Dia jalan ke dia. Dapat dah. You get the point. Itu. Nampak tak? Kita yang terlampau jawapan akhir saja kan. Sampai orang-orang pembuat dasar itu saja jadi kan. Nampak So apa yang berlaku? Contoh pentaksiran berdasarkan bilik darjah tu, PBD tu. Nanti betulkan lah. Komen dekat ruang dia. Komen kalau salah komen. Okay. Pelaksanaan PBD tu itu idea tu diambil dari Finland. Dari Finland juga yang tu. Finland. Okay. Which is terbukti pun, memang terbukti terbaik, antara terbaik di dunia. Kenapa bila copy paste ke Malaysia tak jadi? Tak jadi, memang tak jadi. Tak jadi. Kenapa? Salah satunya, paling mudah, satu kelas kat sana, cikgu handle 15 orang saja. Betul. Okay. Berlaku kat sini? Tak berlaku. Satu kelas 30 orang. Ya. Itu sikit 30 orang. 40 kelas. Untuk copy paste, nak copy paste betul-betul. Kalau kat sana satu cikgu 15 orang, kat sini pun kena macam tu. Okey, itu satu. Lagi, apa yang boleh kata? Dekat sana, cikgu-cikgunya dilatih, guru-gurunya dilatih. Abang tak tahu figure yang betul, tapi cikgu-cikgu memang dilatih sepanjang tahun untuk buat penaksiran. Sebab kat PBD ni, dia akan personalize. Student ni, kekuatan dia kat mana, kelemahan dia kat mana. Kita akan bukan semata-mata jadi buat test, semua jawab. Macam kita nilai. Pukul rata lah macam tu kan? Tak, PBD dia kena personalize. Kau kekuatan kau apa? Aku kena adjust ikut keperluan kau. Kekuatan kau dengan kelemahan kau. Itu PBD berlaku kat sana Jadi nak buat kat situ, nak buat macam tu, cikgu-cikgu kena ada kemahiran untuk tahu student ni lemah kat mana, kuat kat mana.
kemahiran tu kena belajar. Tapi tahu tak yang ni? Pada tahun 2018 kalau tak silap abang. 2018. Bila dikorek-korek perbelanjaan untuk kemahiran guru seorang di Malaysia, seorang guru dibelanjakan hanyalah 0.5 ringgit. 50 sen sahaja. Untuk berapa lama? Setahun. Setahun Dibelanjakan 50 sen sahaja seorang guru. 50 sen. Agak-agak kita nak beli Canva pun nak subscribe Canva pun RM30 sebulan. Sebulan. Ini untuk tahun? Canva tu lebih kurang lah dulu. Yang 50 sen tu kan? Yang 50 sen tu. 2018. Dan abang boleh confident. Okay. Mana datang sumber ni? Sumber ni abang dapat daripada salah seorang ahli jawatan kuasa yang dilantik menjadi dalam jawatan kuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara pada waktu tu. So dia ada akses kepada maklumat-maklumat ni lah. Dan dia cerita kat abang sendiri lah. Memang betul satu cikgu dibelanjakan 50 sen sahaja. 50 sen ya? 50 sen sahaja. So beli Canva tak lepas. So macam mana? Di Finland satu cikgu 15 orang dilatih sepanjang tahun 15 student. Cikgu kita 40 orang. Latih pun dapat 50 sen. Nak beli nasi lemak pun tak lepas. Okay, itu yang berlaku. Itu yang okey. Menjawab soalan kepada apa komen tentang subjek baru tu, alam dan manusia. Itulah apa yang sepatutnya berlaku dalam kelas. Apa yang sepatutnya kita belajar dalam kelas. Sepatutnya subjek-subjek tu bukanlah terasing. Sejarah, belajar pasal sejarah. Matematik, belajar pasal matematik. Sains, belajar pasal sains. Tak. Dia dikaitkan antara satu sama lain pada waktu yang sama. Itu yang sepatutnya. Betul lah. Alam dan manusia tu benda betul. Mana boleh berpisah kan? Ya. Dia sentiasa terkait pun. Sebenarnya sejarah dengan sains tak jauh beza. Sejarah perlukan pembuktian, sains pun perlukan pembuktian. Agama perlukan pembuktian. Kena ada dalil, betul? Kena ada dalil. Sama je. Lebih kurang sama je. Itu idea alam dan manusia abang boleh dapat. Tapi macam mana nak dilaksanakan tu, itu is a totally different thing. Kena bincang juga yang tu. Cukup tak cikgu? Sekolah cukup ke tak? Sekolah abang rasa tak cukup. Belum cukup lagi. Kita kena banyakkan lagi sekolah. Untuk nak capai apa tu? Betul. Kalau satu cikgu nak handle 40 student, mustahil. Mustahil untuk sesuatu proses pembelajaran itu berlaku dengan baik. Itu komen awang pasal alam dan manusia. Tapi suruh soalan. Ini tadi kan abang dah sebut pasal PBD kan. PBD ni yang cikgu laksanakan yang dia nilai, dia bagi band tu ke? Band 1 sampai band 6 tu? Ya. Okay. Pada waktu ini itu PBD lah. Masa abang first time dengar yang dah berubah ke arah tu, pun abang tak ada kefahaman tu. So nanti kena lebih baca dan baru tahulah, ini ambil idea daripada Finland. Dia bukanlah totally Finland, tapi Finland, apa yang berlaku di Finland macam tu lah. Dia more personalized. Dan di Finland, cikgu-cikgu tak diganggu dengan aktiviti-aktiviti lain. Betul. Cikgu tak perlu fikir hari sukan kena buat apa, hantar budak-budak pergi bertanding catur lah, robotik lah. Cikgu-cikgu, kerja awak mengajar. Segala tenaga dan fikiran anda hanyalah untuk pastikan budak tu belajar. Kerja lain, you tak perlu ambil kisah. Menjadikan PBD di sana berjaya. Perlukan suasana tu. Suasana tu tak ada, kita copy paste lah. Terbaik dunia, terbaik alam semesta. Kalau copy
jawapan akhir sahaja. Dapat separuh Tapi, markah lah. ya. Tak ada jalan kira. Tak ada jalan kira. Kan? Jalan Ah. kira adalah apa yang abang sebut tadi tu lah. Ya. Itulah jalan kira dia. Ha. Nak dapat ke jawapan akhir tadi yang jawapan yang betul kan. Tapi Betul. kita tahu jawapan betul. Jalan kira betul. kita tak buat. Macam mana kita nak dapat? Kan. Patut cikgu admit dulu seumur tekankan jalan kira. Ya. Walaupun jawapan akhir betul, kalau jalan kira salah juga. Betul. Ah. Now you get the point. Saya sempat merasa di zaman PBD tu, sekolah rendah sejujurnya memang saya, yelah still zaman UPSR, so kita tak ada lagi PBD kan. Naik form 1, tak silap saya dalam pertengahan tahun macam tu kot. Saya merasalah cikgu bagi satu file, kat dalam tu ada by subjek. Masa form 1 pun saya dah ambil 11 subjek. Lepas tu 11 subjek tu semua ada penilaian daripada band 1 sampai band 6. Tapi at the same time still ada exam. Exam pula macam kat sekolah saya tak tahu lah macam mana kat sekolah lain. Bagi saya betul lah macam exam oriented. Kejap-kejap exam. Macam tu. Bulan 1 exam, bulan 3 exam, bulan 5 exam, bulan 9 exam. 7 tahun exam. 5 kali exam setahun. Mana nak kejar band, mana nak kejar syllabus lagi. Tapi biasanya PBD tu sejujurnya memang ke laut jugalah. Macam tu. Tak sempat pun cikgu nak nilai. Itu okey, komen yang daripada mangsa sendirilah. Mangsa maknanya. sendiri. Mangsa PBD ni Ya. kan. Okey. Macam mana pun tak kisahlah siapa jadi menteri pendidikan, tak kisah. Superman ke, even Superman. Yang paling penting adalah pendidikan tu ubahlah macam mana pun. Ada dua, bagi abang lah, ada at least ada dua, bukan. Yang ini dulu kena kejar. Maybe ini yang perlu kita tekankan. Kefahaman ibu bapa tu sendiri. Betul. Betul. Mula dengan yang tu dulu kot. Bukan kot. Abang kuat merasakan yang ibu bapa kena faham dulu. Kena faham, dan budaya yang aku tak perlu compare anak aku dapat 5A tapi yang tu dapat 7A. Yang tu, budaya tu pun kena buang, dah mula kena buang, dan fokus kepada perkembangan anak tu sendiri. Banyak faktor yang boleh menyumbang kepada sama ada sistem pendidikan kita ni nak berjaya atau tak. Dan salah satu komponen paling penting adalah ibu bapa tu sendirilah. Tapi apa punca dia yang kanak-kanak sekarang lah jadi macam tu? Mungkin abang boleh kaitkan dengan buku abang ni kot. Boleh tarik balik keluar buku tadi. Itulah. Tarik balik Boleh tarik balik buku tadi. Ni buku ni tajuk dia Nabi Juga Bermain. Ni at least penulisnya ni abang dengan ni lah, dengan wife Amira Azam, Siti Amira Azam. Dia punya titik permulaan kepada kenapa buku ni ditulis adalah saya pun pernah cerita kot, daripada satu episod Sirah Impak Sosial. Abang ingat lagi ni episod 8. Sirah Impak Sosial Azlan Shah. Tapi saya macam dekat belakang abang ada lagi kan? Abang ada letak kat situ. Episod 8. Zaman episod 8. Nabi Muhammad. Okay. So ini dia punya adalah permulaan nak menulis buku ni? So apa yang berlaku, abang come across dengan satu video ni, dan abang dengar sepanjang jalan balik daripada ni kalau betul lah ni. Kalau tak betul lah ni, nanti wife abang betulkan. Abang ingat sebab nanti wife abang komen kat video ni. Okay. Perjalanan pulang dari kerja, sebab ni video ni 40 minit. So 40 minit memang adalah 40 hingga 45 minit adalah masa yang abang ambil dari UMP SA Pekan sampai rumah. So, mendengarlah. Which is buka satu pemahaman baru tentang bermain bukanlah lawan kepada belajar. Bermain adalah sesuatu keperluan kanak-kanak untuk menjadi manusia. Sebab dari situ sebenarnya bermain juga bermakna dia belajar. Dan lagi penting pada tu bukan belajar semata-mata, tapi belajar untuk menjadi manusia. Sebab tu abang tulis Nabi juga bermain sebab nak bagi. Tadi baru je bincang dengan wife abang.
kenapa tulis buku ni? Kami juga letak juga dalam prakata tu. Nak katakan yang kami nak mainstreamkan kefahaman bahawa kerana anak-anak bermain juga bermakna dia belajar menjadi manusia. Okey. Kenapa anak-anak jadi macam tu sekarang? Macam tu maknanya anak-anak dah makin banyak masalah. Apa ni sampai hilang nyawa ni? Apa yang berlaku? Tidaklah sesimpel bagilah budak-budak tu bermain. Tidak. Dia banyak faktor. Dan salah satu faktor utamanya adalah bila anak-anak ni masa bermain mereka dirampas. Dirampas macam mana? Dulu sekolah agama? Petang sekolah agama kan? Petang sekolah agama ada. Abang dulu pun sekolah agama juga. Tapi orang Johor memang sekolah agama petang. Ya, betul. Tapi dulu, sebelum zaman abang sendiri, rasa ni tahun-tahun 70, 80, kanak-kanak bersekolah. Betul kan Kalau ada yang salah boleh betulkan di ruangan komen. Betul kalau ada salah. Tapi kebiasaan untuk sekolah kebangsaan, kemudian petang sekolah agama, tidak berlaku pada waktu tu. Mereka hanya ada sekolah kebangsaan sahaja. Sekolah biasa je. Maknanya dalam pukul 1, pukul 2 habis. Dia nak buat apa? Dulu mana ada TV semua kan? Dan agak-agak dia orang buat apa? Main lah. Main. Dan main, apa yang berlaku? Main. Aku tak tahulah nak buat apa hari ni. So, jumpa kawan-kawan, dapatlah idea. Dulu, ni Ustaz Rizal ceritalah. Dulu nak main congkak. Tahu congkak kan? Tahu congkak. Barang tu tak ada. Macam mana nak main? So, dia korek tanah. So, guli tak ada. Nak guna apa? Takkan guna batu. Biji getah. Biji getah. Dia dah tengok apa podcast tu. Kau pernah buat? Memang baik tu mana yang so, ni cukup bermain lah waktu kecil. Ya, cukup bermain. Bagus. Jadi, nampak bila tak ada barang, otak mula berfikir. Secara naturalnya, aku nak selesaikan masalah aku. Masalah aku simple je. Aku nak main. Itu je. Tapi dia trigger otak untuk fikir, macam mana nak main ni? Tak ada barang. Boleh lah korek. Okey, korek. Sekarang ni masalah guli pula tak ada. Nak guna apa Okey, cuba try guna batu. Guna batu, alamak tajam pula. Lepas tu, apa lagi barang kan? Biji saga lah. Biji saga yang merah kan? Biji saga kecil je. Kecil sangat. Apa tadi? Biji getah. Besar pun tidak, kecil pun tidak. Just nice. Nampak? Apa yang proses tu? Proses naturally berfikir. Secara apa? Tanpa dipaksa, anak-anak ni dah nampak penyelesaian masalah tu berlaku secara natural. Jadi kebosanan tu menyebabkan budak-budak tu berfikir. Dan yang bestnya adalah bila abang baca dan dengar podcast tentang bermain ni, abang pergi ke Putrajaya hari Isnin sampai Rabu. Ada malam Selasa tu, wife abang share satu video anak-anak abang buat cerita wayang. Okey. Menarik. Bagi abang tu adalah sesuatu yang berlaku secara spontan, tak diminta pun. Apa yang berlaku? Dia bosan lah. Kat rumah abang pun ada TV. Rumah tak ada TV? Tak ada TV. Lepas tu anak-anak kalau masa lapang? Dia kacau abang apa lagi. Dia selalu diganggu lah. Tak ganggu apa? Ganggu mana? Tolong baca. Ada masa abang baca lah. Ada juga masa waktu busy. Okey, cumanya abang nak cerita apa yang berlaku. Diorang tutup lampu. Ni jam abang ni ada lampu. Tapi diorang pasang lampu lain. Diorang main yang macam apa? Wayang. Bayang-bayang. Bayang-bayang tu. Lepas tu dia buat persembahan. Assalamualaikum. Nama saya sekian-sekian. Nak tengok tak wayang saya? Ini raksasa. Raksasa ni nak, dengan perkataan dia, raksasa ni nak meninggalkan orang. Nak bunuh orang. Nak meninggal dunia. Itu ayat dia. Meninggalkan orang. So dia main benda tu, which is apa yang berlaku tu adalah kesan daripada dia bosan. Jangan takut biar anak-anak bosan. Okay. Kat situlah dia keluar segala dan kita raihkan.
Biasa ni dulu bila ilmu kurang, tapi kita sentiasa kena belajar. Sebab tu kita kena sentiasa belajar. Biasanya kalau buat benda-benda ni, benda-benda yang apa ni, cuba buat benda Benda lain. yang faedah Ya kan. Itu point dia. Tak, bila kita dah tahu, kita dah ada ilmu yang betul, itu apa yang berlaku tu semua otak dia tengah berjalan, tengah Okay. bosan, dia create something yang bagi abang dahsyat. Tapi nak dapat ke sampai tahap itu adalah 5 tahun tanpa TV. Panjang lah cerita dia. Panjang dia jalan kira dia. Tapi dia bukan struggle lah, dia untuk orang, kebanyakan respon orang yang kata, habis tu buat apa? Tak ada TV, nak buat apa? Jujurnya abang kata tak ada masalah pun. Cuba je. TV tu letak, maybe simpan dalam bilik, dan rupanya dengan ayah terpaksa fikir nak buat benda. Sebab kita tak paksakan benda tu. Once dah tak ada, dengan ayah lah kena fikir, alamak, dia orang nak buat apa dengan ayah sendiri nak kena fikir, baca buku lah, main bola ke apa, buatlah. Tapi terpaksa, sebab terpaksa. So the point is, nak cerita, bosan tu tak menjadikan anak-anak ni jadi tak ada kerja nak buat. Tak. Itu dia akan trigger anak-anak tu fikir buat something yang mengisi masa dia sendiri. Tapi sebenarnya bagus kan, saya dah baca buku ni sebenarnya itu. Tapi ada satu part yang saya nak tanya abang secara direct lah kan. Ada tulis dalam buku ni, jangan ganggu anak-anak bermain. Ataupun yang lebih kurang macam tu lah. Tapi soalan saya macam, apa hype-nya kita biarkan dia orang bermain? Hype tu macam mana dia tak ada yang absolute. Dia tak ada rule, undang-undang atau peraturan yang muktamad. Kata yang ni macam ni, yang ni macam ni. Sehari 2 jam sahaja boleh main, tak ada. Kita first kali, bagi abang lah, pendapat abang, anak pun baru kecil, masih kecil lagi. Kita kena kenal dulu karakter dia macam mana. Dan basic rule dia kot. Basicnya adalah jangan membahayakan orang. Jangan jaga adab kita. Itu saja. Dan berikan kebebasan lah. Dia dipanggil free play. Dan kat sini kawan ada kongsikan satu buku, Chuspah ni. Tengok muka surat 23 tu. Chuspah, Why Israel is a Hub of Innovation and Entrepreneurship. Kenapa Israel menghasilkan manusia-manusia yang paling banyak inovasi di dunia. Kenapa saintis banyak datang dari sana. Betul juga. Dan penulis ni kaji apa childhood orang-orang Israel ni. Salah satunya yang dicerita kat situ adalah anak-anak di sana, anak-anak Israel, orang Yahudi ni, bila bermain, dia orang tak ada peraturan. Ini standard lah kalau tengok dekat taman permainan kan. Kalau budak tu naik gelongso daripada bawah ke atas, jangan naik kat situ, naik kat tangga tu, betul? Betul. Betul kan? Peraturannya macam tu lah, kena main beratas. Itu barulah mak ayah Melayu lah. Mak ayah Asia kan. Tapi di sana tak. Di sana taman permainan, ikut sekali lah main. Buatlah, kalau jatuh pun jatuh lah. Jangan cederakan orang, jangan kacau orang, hormat orang lain. Itu limit dia. Itu je limit dia. Kau nak tonggang terbalik, lantak korang lah. Satu, apa yang kat sana, dia orang tak ada peraturan, dipanggil free play. Lagi, contoh apa yang berlaku lagi kat sana adalah bila main pasir biasa, perasan tak akan ada acuan tu semua. Dia orang tak ada. Pandai-pandai acuan pun. Macam istana pasir tu tak ada. Buatlah sendiri bentuk apa pun. Nampak, dia tak ada had. Lagi, contoh lagi. Ni barang-barang ni, contoh kamera,
lampu-lampu kipas ni semua. Contohlah satu masa nanti dah rosak. Dikumpul satu tempat. Tempat ni yang dipanggil barang-barang yang dah digunakan. Barang-barang nak kata rosak taklah rosak sangat. Tapi dah mula ada kopak sini ke apa kan. Dikumpul satu tempat dipanggil junk yards. Tempat sampah lah senang kata. Tapi sampah barang-barang je ni. Di situ budak-budak korang main kat sana. So, apa dia orang buat? Dia orang buka, dia orang pasang, dia cantum benda. Nampak? Tak pelik kenapa teknologi banyak datang dari sana. Sejak dari kecil memang dah dibiasakan dengan innovate. Yeah. Buat benda baru. So, batas balik kepada soalan, ada ke had dia? Macam mana kita nak tahu had dia? Had dia just hormat orang lain, jangan cederakan orang. Benda-benda macam tu. Tapi cara nak main kau apa? Main lah, ikut suka korang lah. Macam tu. Tapi soalannya? Bila Abang Miro cerita macam ni, saya teringat zaman kecil-kecil saya dulu. Memang yalah sepertinya Abang Miro cerita lah. Memang begitu. Nak main. Macam saya dulu kecil-kecil memang duduk rumah kayu. Rumah panjang. Memang belakang rumah tu tanam pokok. Main pasir tu. Mandi. Apa orang kata? Mandi kubang. Itu benda biasa lah orang kata. Mandi sungai. Jangan. Tapi make sure sebelum maghrib kena balik. Dia lain. Lainnya adalah dulu mak ayah yang cari bila dia orang nak balik. Sekarang abang kena balik. Korang jangan duduk rumah, korang keluar sekarang. Dia terbalik sekarang. Dia orang budak-budak kena paksa. Sebab kita tahu yang itu alhamdulillah abang rasa bersyukur sangat abang ada akses kepada kita sebenarnya mewah tau. Mewah apa? Kita nak dapat pengetahuan ni mudah je. Senang sangat. Kita tinggal cari je. Dan alhamdulillah abang jumpa anak-anak perlukan ni. Dan tapi kena usahalah sebab macam mana itu salah satu sebab kenapa abang dengan isteri abang tulis buku ni adalah kami nak mainstreamkan semula benda-benda yang asas ni je. Nak bagi dia mainstream semula. Mainstream asas apa dia? Budak-budak ni bagilah main. Suruh dia orang main. Sebab sekarang dah tak bukan perkara biasa untuk budak-budak tu main kat luar. Dia tengok gadget kat rumah. Macam membahayakan lah. Tu salah satu struggle ibu mak ayah sekarang adalah dia takut anak-anak main kat luar, ada kereta semua tu. Tapi dia tak takut pun dia main gadget. Dia main gadget. Itu adalah totally different world kat situ dalam tu. Kenapa dia takut yang fizikal tu? Dia tak takut pun alam maya ni. Lepas tu kalau macam anak abang macam mana dengan gadget? Gadget alhamdulillah terkawal. Setakat ni terkawal. Nak kata tak langsung tak bagi tu, taklah mustahil lah. Abang bagi je. Anak abang main Roblox? Tak main. Tak, dia orang limited to Umar Hana, Didi and Friends, Upin Ipin, Ejen Ali, kartun yang selamat untuk kanak-kanak. Tapi still lah kami kena monitor jugalah. Tapi setakat ni terkawal. Kalau kata contoh dah bagi sejam 2, kalau kita minta balik, setakat ni diorang tak memberontak lah. Tak memberontak. Jangan bagilah. Dan itu sebenarnya itu pun ada cara dia. Ada cara macam mana nak kawal tu, ada cara dia. Kita just belajar. Kita kena cari cara dia. Macam mana nak kawal tu. Tapi pada masa depan apa plannya abang? Untuk didik anak-anak. Plannya macam mana? Kalau plan baru-baru ni abang ada jumpa Ustaz Azlan, Ustaz Asrizal. Abang tanyalah pasal pendidikan. Hala 7 pendidikan. So abang ada macam nampak 2 perspektif. Satu ekstrim adalah abang akan homeschool diorang. Itu ekstrim. Which is agak sukar sebab dia memerlukan kekuatan keuangan juga tu. Itu satu pilihan.
satu pilihan lagi, kami akan masukkan anak-anak ni ke sekolah mainstream lah, sekolah kebangsaan. Cumanya kami kena buat sesuatu supaya bantu anak-anak ni jugalah. Sebab abang rasa sekolah biasa tu masih lagi sampai sekarang adalah exam oriented. Dia tak membina, belum lagi membina manusia, belum lagi sepenuhnya. Dia more tu, nak kata fokus kepada intellectual pun tak juga. Walaupun diorang walaupun nampak gayanya macam digahkan dengan berapa banyak A. Betul. Kan? Kalau kita patah balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan, mudahnya kita nak hasilkan manusia yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek. Okay, kita tengok satu-satu. Jasmani, tak apalah, ni tolak tepilah sebab ni ada kajian-kajian terkini tentang anak-anak kita dah makin bantut. Itu jasmani. Kajian menunjukkan taklah okey sangat. Tak berapalah okey sangat. Okey. Jasmani, emosi. Emosi pun tak adalah. Nampak kan? Abu sendiri kat sekolah boleh nampak yang emosi diorang ni tak stabil. Kan? Senang nak marah, nak bergaduh, maki pun boleh tahan juga, kan? Emosi. Rohani, tadi yang maki-maki tu pun nampak poin abangnya adalah kita nak hasilkan yang seimbang antara empat ni. Tapi yang ini yang tiga yang pertama ni dah ke laut dah. Nampak okey, maybe intellectual pun ada lah berapa A semua kan. Okey. Tapi nampak macam ada kejar sesuatu tapi tak berjaya pun. Kita macam tekan sangat pada intellectual tapi taklah cemerlang sangat pun. Kenapa abang cakap tak cemerlang sangat pun? Sebabnya ada tahun lepas ke 2 tahun lepas, menteri kata kita punya pencapaian adalah terbaik setakat ni. Tapi bila tengok standard kebangsaan, antarabangsa merudum. So, abang nak kata kalau pergi ke sekolah kebangsaan tu, abang kena bantu jugalah anak-anak dengan perkara-perkara yang menyempurnakan keperluan dia sebagai manusia. Itulah. Menyempurnakan keperluan anak-anak untuk menjadi seorang manusia. So falsafah pendidikan sekarang masih tak tercapai lagi lah. Unfortunately, itu pendapat abang. Belum lagi. Masih jauh lagi. Falsafah tu dah bagus lah. Beautifully put. Dah terletak cantik kat situ. Tapi itulah. Masih jauh lagi. Isyo. Bila budak-budak ni bermain, kadang-kadang dia orang gaduh je. Dan itu adalah salah satu elemen yang dia orang tengah belajar lah. Kalau bergaduh nak cakap apa? Macam nak selesaikan masalah tu? Masalah bergaduh tu nak berbaik semula macam mana? Nak minta maaf macam mana? Bila buat salah nak mengaku salah macam mana? Nampak? Elemen-elemen asas sebagai seorang manusia tu. Belajar waktu tu lah. So, kalau ni macam jahat lah. Kalau tengok orang yang buat salah, dia tak boleh mengaku salah kan. Agak-agak kita nak faham apa. Tak cukup main masa kecil ni. Jadi adakah abang mengatakan sebenarnya masalah sosial kat kanak sekarang ni adalah disebabkan oleh diorang ni sebenarnya tak cukup main masa kecil ni? Bukanlah masalah utama, bukanlah punca utama. Tapi salah satu punca yang utama. Sebab tu, again, buku ni. Abang tulis buku ni supaya salah satu punca utama tu kita selesaikan dengan yang asas tu kita mula balik. Kita mula balik jadi manusia. Manusia yang normal, kanak-kanak yang normal, memang sifat semula jadi dia nak main je. Ni dulu abang pernah juga. Budak tak asyik main je. Tak. Memang dia tak main tu lah yang kita kena risau.
dia tak main je kita kena risau. Kalau dia main tu normal, gaduh ke apa tu normal. Dan bila sebut pasal bergaduh, adalah salah satu topik kat sini yang rasanya dalam bab zaman kanak-kanak Nabi. Sebenarnya Nabi, tapi tu ada disebut satu riwayat lah yang dalam perang Hunain, salah satu orang yang ditangkap adalah kakak susuan Nabi. Kakak susuan Nabi. Masa ditangkap tu, dia pun, kakak susuan ni pun struggle lah. Dia melawan lah. Macam marah-marah, kata, apa ni nak tangkap aku ni? Kau tahu tak, ketua kamu tu Adik susuan aku. Jadi apa yang berlaku? Ni tak apa ya, nanti tengoklah. Dia ada sedikit komentar tentang riwayat ni. Walaupun tak adalah sahih, tapi diambil sebagai pengajaran tentang akhlak Nabi ni lah. So dah macam melawan tu semua, Nabi pun macam kenal tak kenal, sebab umur Nabi pun dah berapa masa tu, dalam 60 lebih masa tu. Kenal tak kenal. Sahabat pun macam, Nabi ni macam mana ni? Dia kata kakak susuan kau ni. Jadi Nabi pun tanya, apa bukti kau kakak susuan aku? Terus dibuka ni, ada kesan gigitan. Bergaduh sampai kena gigit tu. Mana gigitan tu dari gigitan? Nabi lah. Gigitan Nabi. Waktu kecil. Bayang, dah berapa, 60 tahun pun ada lagi bekas. Bayang waktu bergaduh waktu lah, bergaduh maksudnya. tu. Jadi macam mana? Sebab benda tu berlaku depan anak-anak sendiri pun. Bergaduh sampai gigit-gigit tu berlaku. Jadi kita macam, la ilaha illallah, Nabi pun macam tu. So the point is, bergaduh tu pun satu proses pembelajaran untuk anak-anak jadi manusia. So soalan last saya lah. Okay. Siapa idola abang? Dia patah balik ke kita. Nama dia simpan soalan tu. Simpan ni. Simpan tu saat ini. Kalau spesifikkan lagi soalan tu. Siapa zaman ni ke zaman, yang dah hidup lagi? Satu zaman ni, satu yang belum. Yang sudah berlalu. Kalau zaman ni, pada waktu ni, ada terpaksa sebut dua orang ni lah yang menjadikan buku ni reality. Salah satunya Ustaz Azrizal dan juga Ustaz Azlan lah. Ustaz Azlan sebab dia bila abang dengar tu, abang rasa abang sendiri hidup pada waktu itu, sirah pada waktu itu. Lepas tu Ustaz Azrizal ni memang dah lama abang follow tentang keibubapaan, tentang pendidikan, tentang ilmu, banyaklah banyak aspek yang abang belajar daripada Azrizal ni lah. Kalau yang dah tak ada, obviously Rasulullah, karakter yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu karakter yang kita nak follow. Dan lagi selain baginda tu, abang kagum dengan karakter ni sampai abang beli buku dia tentang dia, Saidina Umar Al-Khattab. Sebab karakter yang sangat menarik. So apa-apa pun, terima kasih bang untuk malam ni. Sorry, ada lagi. Nak minta maaf lah, abang jenis terlalu banyak. Dia tiba-tiba lompat ke situ sebab dia banyak benda nak fikir. Sorry lah. Salah. Harapnya yang dengar tu over the limit. Sekali lagi. Kita apa, masih ada kamera yang ni. Wafi boleh ambil kamera ni tak situ? Ada lagi 15 minit rasa je abang cakap ni. Tapi itulah. Sorry. So tak apalah, kita boleh fokus macam random dan santai. Okay. Tapi jalan dulu, ada benda jalan dulu. Yang penting kita jalan dulu. Ya. So itu je kot untuk malam ni. Terima kasih banyak Amal. So kita wrap up kat sini dulu lah.